Dia punya minyak tu 1 bar je. Sini Luak ke daripada sana. full tank, Ha? pergi balik, Ha? luak 1 bar. Tu ada. Penuh pala. Jam. Betul tak? Betul menatang ni kata kan? Cakap boleh ni. Balik kampung. Balik kampung. Oh, try balik Bawa kampung kereta ni lah. pula. Mana? Belakang sana? Ni, X-Trail ni. Oh, Bawa ni. X-Trail ni. Ha. Saya bermula dengan satu, saya share lah. Saya bawa X-Trail. Selalu saya bawa X-Trail, saya kasi minyak penuh 100. 100, full tank. Kalau saya balik, pergi dan balik lah. Sebab tak jauh mana lah. Lebih kurang dalam range 200, pergi balik dalam range 200 km lebih lah sikit. Biasa kalau saya balik, daripada full tank, dia akan ada separuh tank, takut tu bawah sikit. Okey, faham. Dia Paling- macam kalau separuh tank, Separuh tank kan? Bawah sikit lah. Bawah separuh sikit. Paling saya bawa relax pun separuh lah. Lepas tu saya pun, dan kereta ni pula, gearbox slip. Gear 2 masuk gear 3 slip. So, saya pun cocok, okay, kita try balik kampung. Kampung kat mana? Dekat Pahang. Oh, sini ke Pahang? Dekat jalan antara Karak nak ke Kuala Pilah tu lah. So, saya try balik bawa. Sampai sini balik, power tu memang kita tahu, power dia datang lah. Dia punya minyak tu 1 bar je. Sini Luak ke daripada sana. full tank, pergi balik, luak 1 bar. Tu ada. Penuh pala. Jam. Betul tak? Betul menatang ni kata kan? Gearbox slip hilang. Gearbox hilang. Yang paling terkejut sekali, gearbox slip hilang. Sebab biasa bila kita bawa, macam kita start jalan, gearbox dah panas sikit, dia akan rasa slip lah. So kita kena main minyak, kontrol minyak. Kalau kita tekan lebih, RPM tinggi, dia akan slip terus. So kita main antara RPM 118, 2000 kan RPM. Dia kuranglah slip. Tapi bila saya pakai benda ni, saya dah cucuk, saya bawa macam biasa, saya tak ada slip. Bawa pergi balik kampung, everything kan. Jalan yang first trial tu lah. Balik sini, saya balik pula. Saya pergi ikut highway, Karak. Memacak, balik saya ikut jalan lama. Tak ada slip. Saya jadi terkejut. Tak slip lah gearbox ni kata kan. Lampu terang tu memang terang lah. Memang kita tahulah current dia bagi lebih, radio, everything semua. Power tu memang, power ada different lah. Memang dia yang paling ketara dia minyak power. Lepas tu gearbox slip. Tak apalah, saya pun tunjuk lagi dengan ni. Pergilah ke Johor apa semua kan. Pergi Perak. Raya tu hari balik pergi Perak. Perak. Kan. Dari Pahang ke Perak? Dari Pahang balik KL pergi Perak. Patah balik lah semua kan. Alhamdulillah. Yang long distance tu, saya isi minyak tu balik Pahang. Sebab balik tak bergerak lah. Sampai sini ada 1 bar lah. Luak 1 bar daripada full tank. Saya tunjuk pergi Perak. Saya tunjuk pergi Perak. Biasa yang ni mileage kita boleh pergi pun dalam paling-paling pun 390 lebih kilometer habis lah. Yang ni saya pakai tu hari cecah ke 520 kilometer. Full load kereta. Kereta full load. Penuh barang anak semua kan penuh. Saya cakap kira senang cerita dia, daripada sini kurang 1 bar tu saya pergi Taiping pusing lagi balik ke pergi Sungai Siput, pergi ke Cemor, everything apa semua. Balik KL ikut jalan lama sampai mana sampai sebelum sampai Rawang tu Sungai Buaya, jalan lama tu. Betul. Sampai sana minyak 1 takuk. Last takuk tu dekat nak sampai E lah. Tapi dia belum nyala lah. Saya pump minyak. Saya pump minyak. Terus lah. Jalan. Tu dah berapa lama dah. Tinggal berapa je tu kan. Jimat. Memang best.